Tuan-tuan, orang pertama yang kita ingat bila kita masuk syurga siapa, tuan? Siapa? Kita fikirkan ayah dan ibu kita. Yang kedua, isteri dan anak-anak kita, ahli keluarga kita. Mencari-cari kita di dalam syurga, yang tu yang akan berlaku. Memang itu yang akan berlaku. Maka bila masuk syurga, kelam kabut kita, hari pertama kelam kabut kita mencari ahli keluarga kita. Apa makna nikmat syurga kalau ibu kita dalam neraka, ayah kita dalam neraka, sedang disiksa oleh para malaikat? Apa makna syurga? Tergamakkah kita suap satu suapan nasi yang sedap di dalam syurga? Mak kita sedang dibakar, kita tak suap, tuan. Kita akan termenung. Wahai orang-orang yang beriman, pelihara diri kamu, wa ahlikum, dan ahli keluarga kamu daripada api neraka Allah. Kalau kamu salat, kamu mesti kerah seluruh ahli keluarga kamu untuk salat.